bila seseorang itu trade CFD, dia sebenarnya tengah trade ataupun tengah lawan trade dengan siapa. Minggu ni memang viral kisah Bob T20 ni. Saya pun tak pernah tahu pasal Bob ni sampailah tengok podcast Sembang Oh Yeah. Dalam video tu banyak perkara yang disembangkan. Isu halal haram, isu regulation, isu commission, isu kesihatan dan sebagainya lah. Dan yang menariknya, Bob cakap dia tak ambil commission atas kerugian klien. Jadi dalam video ini saya nak debunk and explain pasal trading CFD. Sebab dalam CFD, isu sebenarnya bukan duit deposit masuk poket siapa. Isu sebenar ialah bila seseorang itu trade CFD, dia sebenarnya tengah trade ataupun tengah lawan trade dengan siapa. Saya pun bukanlah pandai sangat, tapi dah hampir 25 tahun dalam dunia trading ni. Bermula dengan trade kontra di Bursa Malaysia pada tahun 2000, awal 2000. Kemudian pernah trade forex bermula tahun 2005. Lepas tu trade saham global, kripto dan sebagainya. Dan sampai sekarang pun memang saya masih trade, tapi mostly saya trade saham global sahaja pada masa ini. Sebelum saya teruskan, saya nak berkongsi tentang app Quantica. Kawan-kawan boleh mendapatkan 3 kali market analysis percuma dari Quantica terus ke email setiap hari untuk sesi Tokyo, untuk sesi London dan New York. Saya sendiri menggunakan maklumat ini untuk rancang trade plan harian saya. Untuk makluman, saya sendiri yang bangunkan app Quantica ini. Untuk pendaftaran percuma, sila refer link di bawah video ini. Jadi dalam video tu, apabila diasak ditanya oleh host, Bob kata dia tak ambil sebarang duit daripada kerugian klien. Tapi isu besar dekat sini ialah ramai orang tersilap fokus. Isu sebenar ialah dalam industri perdagangan CFD, trader bukan masuk market yang biasa. Trader masuk dalam kontrak one-to-one dengan broker ataupun provider. Kalau kita beli saham atau crypto spot dekat exchange, model dia ialah one-to-many. Ada ramai buyer, ada ramai seller, exchange cuma match di order. Contoh mudah, saya beli saham Apple, saya bukan lawan bursa ataupun Nasdaq. Saya beli daripada seller lain. Exchange ambil fee sahaja. Tapi CFD dia lain. CFD ni dia lebih kepada one to one. Trader lawan broker. Trader buka kontrak dengan broker dan basically bukan beli aset sebenar. Jadi kalau kita trade gold CFD, kita tak pegang gold pun. Kita cuma ada kontrak dengan broker berdasarkan harga gold. Senang cerita macam ni. Katakan anda ada USD, saya ada ringgit. Anda jual USD, saya bagi anda ringgit. Dalam transaksi tu, saya ni counterparty sahaja dan anda berurusan terus dengan saya. Jadi kalau saya buat benda ni sekali-sekala, macam kawan-kawan, okey lah. Tapi kalau saya buat sebagai business money changer, tanpa lesen, itu adalah salah dari sudut undang-undang sebab kena ada lesen untuk buat transaction ini. CFD broker, konsepnya lebih kurang macam tu lah. Kita deal one to one, iaitu kita dengan broker. Berbeza tadi dengan apa yang saya katakan dalam pasaran saham ataupun pasaran futures ataupun pasaran kripto, kebiasaannya ialah one to many. Jadi contoh seterusnya, katalah anda nak long gold. Saya bagi anda kontrak. Anda nak short oil, saya juga boleh bagi anda kontrak. Jadi dekat sinilah konsep broker A-book ataupun B-book digunakan. A-book maksudnya broker akan hedge atau route trade kita kepada LP, liquidity provider macam bank. Meaning trader masih trade one to one, iaitu dengan bank, cuma melalui perantaraan broker tadi. Dalam model ini, broker lebih neutral. Sebab dia buat duit hanya dari spread atau commission ataupun markup. Tapi B-book maksudnya broker simpan trade itu sendiri internally. Kalau anda rugi, broker boleh untung. Kalau anda untung, broker boleh rugi. Jadi bila Bob kata broker tak untung daripada kerugian klien, itu boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Bergantung kepada jenis broker itu, sama ada ia memang real A-book ataupun dia B-book. Dan boleh jadi juga ada broker yang hybrid.
Jadi ada pelbagai model dekat sini. Persoalan seterusnya dalam podcast itu, adakah IB dapat komisen daripada kerugian trader? Again, jawapannya boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Sebab IB ini boleh dibayar melalui banyak model. Ada rebate daripada spread, ada markup spread, ada volume rebate, ada CPA, bahawa klien deposit dapat komisen, ada revenue share, ada deposit commission, ada juga hybrid. Jadi tak ada satu jawapan yang tepat, bergantung kepada deal di antara IB ataupun agent dengan broker tertentu. Finally, pada pandangan saya, trade CFD ini ada banyak permintaan sebab dia tak perlu modal besar. $1, $5, $10, semua dah boleh mula sebab ada leverage. Walaupun kerajaan cuba kawal, permintaan dia masih tetap tinggi dan selagi mana ada permintaan, di situlah ada penawaran. Pada pandangan saya juga, kerajaan patut benarkan dan regulate CFD supaya broker beroperasi di Malaysia macam di Singapura ataupun di Indonesia. Sebab jalan terbaik ialah regulate. Kalau tidak, ia akan jadi macam sistem cowboy. Apa pun boleh dilakukan. Sekian, semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.